Ni, aku nak recommend korang satu double sided memang betul-betul function. Yang ini double sided ni korang memang tak akan jumpa dekat mana-mana tau. Ini memang ada kat dalam TikTok saja. Ni nama dia adalah heavy duty double sided. Maksudnya dia boleh tampal apa-apa benda yang korang nak tampal. Dan kelebihan dia yang pertama sekali dia kuat. Yang ni pertama sekali dia kuat. Yang kedua, bila korang kopek, dia tidak meninggalkan kesan. Itu adalah kelebihan kedua dia. Nampak tak macam ni? Saya tampalkan kat sini. Okay, kau nak tampal apa-apa pun boleh sebenarnya. Bukan nak takat nak tampal lampu raya je ni. Macam-macam kau boleh tampal. Just nak guna dia simple je. Kopek je macam double sided biasa. Potong. Lepas tu, buka dia punya tape yang kedua dia bahagian belakang dia. So, warna dia transparent. So, jadinya bila korang tampal tu, dia tak nampak hodoh. Dia tak nampak buruk. Okay, sebab apa? Dia tak nampak kesan dekat belakang. So, nanti bila korang dah tak nak pakai, korang kopek balik sahaja dia punya double sided dia tu. So, dia tak nampak dia punya kesan apa cakap. Dia tak nampak dia punya, dia tak akan terkopekkan cat. Allah, susah sangat nak sebut kan. Maksudnya, double sided ni kalau kau tengok betul-betul dia macam silikon. Okay, betul-betul macam silikon. So, ini kalau kena air pun, korang basahkan dengan air. Lepas tu, kau boleh tampalkan balik. Maksudnya, dia macam heavy duty lah. Nak tampal dalam air pun boleh, apa semua boleh. Nampak ni? Buka, macam silikon. Dia macam silikon. Boleh tarik-tarik ni apa semua. Lepas tu boleh tampal balik semula sekali lagi. Kan? Sangat-sangat apa orang cakap, senang nak guna. Okay, sangat-sangat kuat lah senang cakap macam tu. Okay, so jadinya, kalau korang nak double sided yang macam aku pakai ni, korang pergi tengok dekat beg kuning. Aku letakkan kat dalam beg kuning. Sebab barang ni, tak ada jual dekat hardware. Memang tak ada jual dekat hardware. Tak ada jual dekat apa ni? Dekat stationery semua tak ada. Kat dalam TikTok je ada. Pergi tengok kat dalam TikTok aku letakkan ni. Okay? Assalamualaikum.